Demo kata anak buah Ramadan off deh. Betul. Cincau sudah mari meh. Wah mari mau kutip uang. Weh, Sincang. Kau ingat aku ni bapak kau. Datang-datang minta duit. Oh ya, banyak langsi meh. Lansak tak lansak? Kau nak duit, kau kerja lah. You mau tengok I bakar you punya kedai dulu baru you mau kasih uang. Okey. Sekejap, Sincang. Saya gurau je. Tahu takut. Ni duit. You kasih I RM2. You kasih I RM2, you fikir I kutip parking ke? Habis tu you nak berapa? You punya kedai 1 bulan 1,000. You tak nak bayar 2 bulan. Bayar I 2,000. Duit apa tu Sincang? Ribu-ribu. Uang perlindungan. Sincang, kita dah ada Allah lah. Kita minta lah perlindungan dengan Allah. Masya Allah. You ceramah I ya. You ceramah I ya. Hey, you tak nak kenal I siapa? I anak buah Ramadan of Dash. You kenal? Okey, Sincang. Sekejap. Saya panggil bos saja. Ribu-ribu saya tak ada. Ringgit-ringgit saya ada lah. You pergi panggil you punya bos. Sekarang. Okay. I tak takut punya orang. Boh. Dia ni, boh. Mari minta duit perlindungan. Lepas tu dia kata dia anak buah Ramadan of death. Ni. Hayya. Ini you punya bos ah? Yalah, ini saya punya bos lah ni. Demo macam apa sini? Saya cari kasut dekat sini bang. Demo kecek molek. Budak kau ayat atas demo macam duit pelindungan ke apa? Astaghfirullahalazim. Duit perlindungan apa pula bang? Cukuplah Allah yang lindung kita. Allah yang jaga kita. Malah. Baru daftar tadi bang. Ingat Cina. Tak. Cina ke apa ni? Tahu. Boleh tak bang saya cari kasut dekat sini? Molek Sekarang ni tak bandar buat beli satu free satu lah ni. Molek Oh kiranya sekarang ni tengah ada promosi lah. Memang ada promosi lah ni. Sampai bila? 25 Disember sampai 28 Disember 2025. Elok Tak saja. cukup 10 yang tobek hari ni. Tak cukup 10 jangan keluar. Baik bang, saya cari kasut dulu ya. Boh, nanti boh gocok. Kita nak pergi gocok juga, boh. Ni gocok juga? Oh. Tak payah jadi pengadil. Boleh juga, boh. Kita boleh nak gocok sama. Itu je, boh. Bang. Nih, tengok. Saya dah beli 10 pasang kasut. Percuma 10 pasang kasut. Oh, memang. Saya minta diri dulu ya. Terima kasih. Dah lu. Demo kata anak buah Ramadan off deh. Betul. Abang kenal ke? Kenal nak kirim dah dia boleh tak? Nak kira benda, nak kirim apa? Apa tu bang? Bang, bos abang ni nak kirim apa? Yelah, apa benda saya tak faham. Macam tak betul lah dia orang ni. Tak apalah, saya balik kirim dekat dia. Makin teruk pula. Tak apalah, saya balik dulu.